Kami teruskan usaha kempen Jalan Raya Permai dengan siri video terbaru Roda Pusing Panduan Pemanduan. Video kali ini dibawa khas dengan bantuan Honda Malaysia dan sebelum apa-apa perjalanan, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik dan diservis di pusat servis rasmi. Di highway sudah. Lebuh Raya. Lebuh Raya ya. Selalunya ada 3 lorong. Ada yang 4 pun sekarang ada. Ada yang 4. Jadi nak cerita pasal lorong Pak. Ikut kiri jika tidak memotong. Apa sebenar-benarnya maksudnya? Tu bermakna Ikut kiri jika tak memotong. sebab orang ingat, banyak orang ingat lorong yang paling kiri ni lorong lori. Lori, bas dan motor. Sebenarnya salah. Salah. Ia adalah lorong untuk tidak memotong. Ni cilok-cilok Itu lagilah salah. Memandu secara berbahaya. boleh kena jam. Sepatutnya. Kereta pun kena tarik. Kalau jam macam Kalau jam kan, selalu tengok kalau jam kan lorong kiri lagi laju. Macam mana? itu boleh minta refund kot. Refund tu lah, rebate lah. Tapi puncanya adalah juga lane disiplin. Lorong tu. Orang dok cilok kiri, cilok kanan, dia tak sedar. Bila dia buat macam tu, semua orang terganggu. Itulah dia. Semua orang jadi lambat. Tapi selain daripada tu, kenderaan kecemasan. Kena ingat, kadang-kadang orang ambulan kita dah bawa 110 km sejam. Ambulan tu boleh bawa sampai 120 contoh kan. Dia nak potong, ada nak, kadang-kadang bukan ambulan bawa orang, bawa organ. Jadi tolong jangan pentingkan diri. Semua orang pun nak sampai selamat, nak cepat. Biar duduk dalam lorong masing-masing, sabar, tabahkan iman. Tapi ada satu isu lah Pak. Bila orang tak berapa disiplin ikut lorong ni, jarak antara kereta pun susah nak kekalkan. Kalau ikut jalan lama tu kan, jarak antara kereta depan, selang 2 kereta masih selamat lagi. Tapi bila kita kat jalan raya ni, kita kelajuan dia lagi tinggi. Jadi sepatutnya tak boleh ikut jarak. Kena ikut jarak masa, bukan jarak penglihatan. Jarak masa. Maknanya kalau kereta depan lalu tiang ni, berapa saat sebelum kita sampai tiang yang sama? Dia minima 3 saat. 3 saat. Contohnya macam kita nak masuk ke lebuh raya ni kan, Susul masuk lebuh raya susul ni. masuk ni, banyak orang masuk di perlahan tau. Sebenarnya salah. Jadi kalau nak susul tu, susul masuk terus. Susul masuk terus. Pastikan ada ruang, Kita masuk terus. kena samakan kelajuan kita dengan kelajuan dia, supaya kelajuan keseluruhan di lebuh raya tu semua kekal. Jadi apa signboard yang antara yang mustahak perlu kita tengok? Dia sebenarnya signboard kawasan angin kencang. Angin lintang tu. Yang ada stokin macam dekat lapangan terbang tu. Dia angin melintang tulisan awas. Tu kena tengok. Tengoklah, kadang kena pukul, boleh tukar lorong kan. Okey, lagi satu ITs kan ada kan. ITs, papan elektronik tu. Dia ada bagi tahu kadang-kadang ada kemalangan kat depan. Jadi kita mungkin boleh pilih tak gunakan lebuh raya, kita keluar ke jalan lama. Contohlah. Contohlah. Kita pun boleh guna Waze ataupun Plus, info, Twitter daripada lebuh raya. Tapi janganlah guna semasa memandu kan, berhentilah dulu. Tak, penumpang. Penumpang tolong tengok kan. Tak pun dia melekat kat sini. Kan, kalau macam Honda ni contohnya, kita boleh pair iPhone sekali dengan dia punya multimedia display ni. Jadi selamatlah untuk kita gunakan alat peranti. Boleh tengok Waze, Google Map dan semua traffic info yang ada lah. Kan, itu gunanya. Dan juga kalau diperhatikan, kadang-kadang ada nampak haiwan juga. Lebuh raya pun kadang-kadang ada lambang haiwan. Itulah dia. Kadang-kadang ada lembu. Kalau dekat Port Dickson tu kan, lebuh raya ke Port Dickson tu, ada satu jambatan. Terus korang tempatan Port Dickson cakap jambatan bunian. Sebab dia kecil, buat orang tak tahu apa fungsi dia. Sebenarnya itu adalah jambatan laluan haiwan. Sebab lebuh raya tu dia terus melintas kawasan yang biasa haiwan mengembara. Kita ada benda tu Ada juga sebenarnya. Ni,
bahu jalan agak besar. Jadi kalau ada kecemasan nak berhenti tak ada masalah sangat. Tak juga. Dia walaupun banyak ruang untuk berhenti, tetapi masih tidak nasihatkan untuk duduk dalam kereta. Kalau boleh jangan berhenti langsung situ, tunggu kawasan rehat selagi boleh. Selagi boleh lah. Kalau tayar pancit ke apa ke, Terpaksa berhenti, jangan duduk dalam kereta, di belakang atau di depan kereta. habis duduk kat mana? Duduk belakang divider. Dia sebalik penghadang tu. Kat situ Kalau boleh jauh lagi sikit. Kalau boleh. Dan selagi boleh bawah flyover pun jangan berhenti. Itu aja. Sebab dia ada bayang, gelap sikit. Gelap sikit. Kadang orang tak perasan ada. Yang abang-abang bawa motor ni kan. Apa kesimpulan yang kita dapat buat daripada panduan pemanduan lebuh raya? Kena lebih prihatin keadaan sekeliling. Betul. Dan juga ambil berat sikit dengan kawan-kawan lain atas lebuh raya ni. Kita kena anggap semua ni macam kawan. Semua ada destinasi masing-masing. Betul dia. Semua ada bebanan hidup masing-masing. Dia nak masuk, okey, silakan. Silakan. Saya nak keluar, tolong bagi jalan. Okey pak, sambungkan. Saya layan tidur dulu. Dah sampai kejut